Pelakon dan penyanyi popular, Liana Jasmine, mencuri perhatian peminat di TikTok apabila memuat naik video dirinya sedang menikmati nasi padang dari restoran terkenal, Ampera Raya Nasi Padang. Menerusi video tersebut, Liana dilihat begitu berselera menikmati hidangan lengkap yang dipercayai dihantar terus ke kediamannya. Dalam kapsyen yang ditulis dengan penuh teruja, Liana mengucapkan terima kasih kepada pihak restoran sambil menyatakan rasa puas hatinya terhadap makanan yang diterima. Video ini turut menunjukkan Liana sedang menikmati nasi padang dengan penuh nikmat, lengkap dengan lauk seperti sayur daun singkong, sambal dan aneka hidangan berempah yang cukup menggoda. We open like this. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap, I nak buat video. Jangan bising. Okay. Adik, ini awak beli ayam ke, Dik? Okay dah. Ayam tak makan? Ambil ni. Tak kuat. This is daging dendeng. Mana? Ni daging dendeng. Apa ni? Ada apa? Dia. Dia baik dengan orang adik. Dia love. Boleh. Sorry. Nak burger dia. Sedap kan mampus. Apa dia? Tak makan apa dia. Sedap dia. Nasi kat dalam, lauk kat luar. Dia orang tengah pulang makan. Banyak ni, lebih ni. Semua lapar. Makan. Ayam pop ni sayur. Ni kan? Ini campur eh? Tapi dia tak ikut berapa banyak you nak. Makan. Ada lagi. Okay, dia ni sedap gila. Ini sayur apa ni? Gila. Banyak gila nasi dia. Muah.